Buat lagi dulu. Okey, kita buat je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga melati di tepi perigi, harum mewangi di waktu pagi. Niat ke Baitullah penuh suci, jangan ternoda ditipu janji. Saya Nur Atikah Wajihah binti Muhammad Khairi. Mewakili kumpulan saya sebagai pembentang pertama pada hari ini. Yang saya hormati Profesor Dr. Wan Muhammad Yusof bin Wan Cik selaku pensyarah di bawah madah Maqasid Syariah semester 6. Okey, seterusnya rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi sekalian. Okey, baik. Jika saya bertanya kepada hadirin, okey, apakah impian yang sanggup kita tunggu selama bertahun-tahun, okey, untuk direalisasikan? Okey, mungkin ada di kalangan kita yang berkeinginan untuk mempunyai rumah impian. Okey, mungkin ada yang berkeinginan untuk membawa ibu bapa mereka menunaikan ibadah haji umrah di Baitullah. Okey, tapi jawapannya kita sebagai umat Islam sekarang ni, okey, apa impian terbesar kita? Okey, jawapannya adalah menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di tanah suci, insya-Allah. Okey, baik. Namun hadirin sekalian, apa yang berlaku apabila impian tadi dimusnahkan oleh penipuan. Okey. Itulah realiti yang menjadi asas kepada kajian kami yang bertajuk Isu Penipuan dalam Industri Umrah. Satu analisis muamalat berasaskan maqasid syariah, risiko dan salah laku industri. Okey, baiklah. Hazika, boleh saya bertanya satu soalan? Boleh. Okey, apabila melihat situasi seperti ini yang saya nyatakan tadi, pada pandangan awak, apakah perkara yang paling besar sebenarnya hilang? Adakah cuma duit? Okey, semua orang mungkin akan kata duit, tapi bagi saya apa yang lebih besar adalah harapan dan kepercayaan yang telah musnah disebabkan penipuan. Sedangkan duit ni kita boleh cari semula, tetapi peluang untuk kita ke rumah Allah tidak datang berkali-kali. Ya, betul. Saya setuju dengan statement Hazikah tadi. Okay, dan sebab itulah Islam ni sangat menitik beratkan segala bentuk penipuan. Okey, baiklah, kita teruskan kepada objektif kajian. Okey, di sini saya lampirkan 4 objektif kajian. Okay, yang pertama, mengenal pasti bentuk penipuan dalam industri umrah. Yang kedua, menganalisis kesannya terhadap hifzul mal. Ketiga, menganalisis kesannya terhadap hifzun nafs. Dan yang keempat, mencadangkan langkah penambahbaikan berdasarkan muamalat Islam dan maqasid syariah. Okay, kemudian seterusnya, kajian ini menolak pandangan bahawa pengguna perlu dipersalahkan sepenuhnya. Walaupun literasi pengguna penting, ramai mangsa terpedaya dengan penggunaan simbol agama serta promosi yang meyakinkan. Okay, oleh itu, tanggungjawab utama tetap terletak pada pihak pengendali yang memegang amanah dan mempunyai kelebihan maklumat. Berdasarkan analisis ini, kami berpendapat bahawa pendekatan yang menggabungkan hifzul mal dan hifzul nafs adalah lebih tepat kerana kesan penipuan bukan sahaja melibatkan kehilangan harta, malah turut menjejaskan kesejahteraan dan emosi jemaah. Okey, sini kita tengok ada dua pandangan daripada tokoh. Yang pertama, Imam Al-Ghazali, dia kata penipuan yang menyebabkan harta ni bercanggah dengan prinsip pemeliharaan harta dalam syariah. Okey, tokoh yang kedua, Ibnu Ashur pula menegaskan bahawa kemudaratan bukan sahaja menjejaskan individu tetapi boleh menggugat keyakinan masyarakat terhadap institusi Islam. Okey, hadirin sekalian, setakat ini kita telah melihat realiti dan kesan penipuan umrah. Okey, persoalannya sekarang, apakah yang ditemui dalam kajian dapatan kami? Untuk itu, saya menyerahkan pembentangan kepada saudari Hazikah. Silakan. Baiklah, terima kasih saudari Atikah. Saya Nur Hazikah Ayani binti Hamidi selaku pembentang seterusnya. Baik hadirin sekalian, di dalam neraca Islam, penipuan ini dikenali sebagai al-ghish, al-hida' dan al-tadlis, iaitu suatu tindakan keji yang memperdaya manusia melalui manipulasi, helah dan janji-janji palsu. Malah Rasulullah SAW
Wasallam turut memberi amaran yang cukup menggetarkan jiwa, iaitu barang siapa yang menipu maka dia bukan daripada kalanganku. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya, sila fokus kepada bahagian dapatan kajian. Hasil kajian mendapati beberapa bentuk penipuan yang sering berlaku. Antaranya ialah pakej umrah yang terlalu murah dan tidak realistik, penggunaan visa yang bermasalah, dana pelanggan yang disalahgunakan serta perkhidmatan yang tidak seperti dijanjikan. Persoalannya, mengapa masih ramai yang menjadi mangsa? Antara faktor utama ialah promosi media sosial yang mengelirukan, kelemahan penguatkuasaan dan sikap pengguna yang kurang membuat semakan. Jadi, contohnya hari ini, hanya kerana melihat satu video TikTok yang berdurasi 30 saat atau iklan yang kelihatan lebih meyakinkan, ada yang terus membuat bayaran beribu-ribu ringgit tanpa menyelidik terlebih dahulu. Adakah awak bersetuju dengan saya, Atika? Ya Hazika, saya sangat bersetuju dengan statement itu. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 yang membawa makna, maka selidikilah terlebih dahulu. Inilah yang disebut sebagai tabayyun. Benar. Baik, seterusnya, melalui perspektif maqasid syariah, kami mendapati bahawa penipuan umrah memberi kesan kepada dua perkara yang sangat penting. Pertama, hifzul mal, iaitu pemeliharaan harta. Duit simpanan yang dikumpul bertahun-tahun akhirnya lesap begitu sahaja. Al-Ghazali menegaskan bahawa pemeliharaan harta merupakan antara perkara daruriyat yang menjadi asas kestabilan kehidupan manusia. Kedua, hifzun nafs, iaitu pemeliharaan kesejahteraan diri. Mangsa bukan sahaja kehilangan duit, malah mengalami tekanan emosi, rasa kecewa dan hilang kepercayaan terhadap orang lain. Dalam kitab Jawi Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani menegaskan bahawa Islam melarang perbuatan yang membawa mudarat kepada diri sendiri dan orang lain kerana ia bercanggah dengan sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kajian ini menjadi bukti dan saksi bahawa penipuan dalam industri umrah bukanlah sekadar isu kegagalan urus niaga, tetapi menjadi isu pengkhianatan terhadap amanah dan agama. Baiklah, sebelum saya mengundurkan diri, saya akhiri pembentangan ini dengan serangkap pantun. Burung merpati terbang ke huma, hinggap sebentar di pohon inan. Harta terpelihara, maqasid utama, umrah ditunaikan dengan penuh keimanan. Semoga perjalanan menuju Baitul sentiasa dipelihara dengan amanah, kejujuran dan keberkatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Okay.